Sekarang kita nak spot bag Syuhada Syukri Face Off Skinel dengan Berry Shape. Saya perasan Syuhada Syukri dulu kita pernah spot bag dia. Sekarang bag dia macam makin tambah lah. Oh, sejak spot tu makin tambah? Tak tahulah, saya rasa memang ada banyak bag. So saya rasa mestilah ada banyak bag. Dia tak nak tunjuk. Tak nak tunjuk. Serak ni. Lepas ni kita akan track bila last di post gambar ada bag. Lepas ni tengok ada banyak lagi tidak. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Jom kita tengok bag yang pertama daripada beliau. Wild West. Ini adalah YSL Cassandra Envelope. Macam itulah lebih kurang. Okey, harga dia dalam RM12,400 sahaja. So usually orang yang suka pakai bag-bag macam ni macam nak pergi weekend relax. Very santai, santai punya event. Kita ada satu. Kita ke kamu? Tak, kat showroom. Oh, okey. Saja nak bagi hint tu yang dia ada bag tu juga. Astaghfirullahalazim. Tak, kat showroom ada. So, Ya. nak. Okey. Saya tengah menjual, saya tengah buat sale. Betul. Bos ni! Nah, bos tengok bag yang kedua. What is this? Oh, kamu memang tunjuk bag-bag yang kamu ada ke macam mana Rafi? Sengaja ya? Faham. So, ini adalah Prada Re-Edition 2005. Harga dalam RM12,000 sahaja. So, kedua-dua pasang handbag Syuhada Syukri, harga dia dekat RM24,000 sahaja. Korang nak kita spot bag siapa? Nak kita orang spot bag korang? Boleh DM saya sekarang. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.